Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari kepada anda semua. Hari ini saya ingin mengambil peluang untuk berbual salah seorang atlet daripada UPSI, terutamanya dalam bidang olahraga dan balapan. Okey, pertama sekali saya ingin menanyakan kepada saudara nama penuh saudara. Okey, nama penuh saya Muhammad Zaid Muki bin Nursihan alias Muhammad Ilham. Untuk yang kedua, saya nak tanya Zaim ni sukan utama yang Zaim ceburi dalam melakukan olahraga ni? Sukan utama saya ialah acara 110 meter lari berpagar. Yang last sekali saya nak tanya Zaim, sepanjang Zaim terlibat dalam sukan berpagar ni, apakah pencapaian yang terbaik yang Zaim pernah dapat? Sukan terbaik saya ialah MSSM 2020 di Kuala Lumpur. Dalam kejohanan seperti varsity dan sebagainya? Varsity saya pernah sertai varsity track and field seri 3 di UUM. Okey, soalan seterusnya yang saya ingin sampaikan, adakah ibu bapa Zaim pernah terlibat dalam sukan? Jika ya, sukan apa? Okey, dalam keluarga saya, mak saya je yang ceburi sukan, iaitu sukan badminton. Okey, soalan yang seterusnya, pernahkah jurulatih menyatakan Zaim mempunyai kelebihan fizikal sebelum jadi? Pada itu tiada, sebab bagi saya ketinggian saya sekarang ialah ketinggian dalam kategori average dalam atlet 110 meter lari berpagar dalam Malaysia. Okey, dan soalan yang ketiga, adakah ahli keluarga terdekat Zaim seperti adik-beradik Zaim ke aktif dalam sukan? Tak, saya seorang je. Terima kasih. Okey, bersama saya dalam sesi yang ketiga. Okey, jadi saya ingin bertanya kepada saudara Zaim, adakah keluarga Zaim menyokong pelibatan Zaim dalam sukan ni? Baiklah, keluarga saya sangat memberikan sokongan 100% dengan sentiasa mendoakan saya dan juga memberikan kata-kata semangat. Okeylah, kalau dikatakan selain keluarga, untuk jurulatih pula, macam mana peranan jurulatih dalam perkembangan prestasi Zaim? Jurulatih saya pun sangat memberikan sokongan 100% dengan sentiasa bertanyakan tentang kondisi badan saya dan juga sentiasa memberikan program training yang sesuai untuk saya. Okey, last, saya nak tanya kepada Zaim, adakah rakan-rakan Zaim membantu dan juga memberi motivasi kepada Zaim dalam sesi latihan dan juga pertandingan? Rakan-rakan saya sangat memberikan saya dorongan 100%, sentiasa memberikan saya semangat sebelum saya pertandingan dan juga semasa saya latihan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum, kembali bersama saya Adam di sesi keempat. Okey, hari ni Zaim, saya nak tanya awak satu soalan lah. Di manakah anda membesar? Di dalam bandar atau luar bandar? Saya membesar di dalam bandar. Di dalam bandar Ipoh Perak. Okey. Soalan kedua saya, adakah kawasan tempat tinggal anda mencukupi dengan kemudahan sukan yang lengkap? Mencukupi daripada segi tempat saya training dan juga gym, sangat mencukupi. Faham. Soalan terakhir saya, adakah pendedahan media atau idola sukan mempengaruhi minat anda terhadap sukan ini? Bagi saya mempengaruhi kerana saya dapat melihat cerita beliau dan juga bagaimana mereka mengharungi detik-detik yang tegak. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Kembali lagi kepada Zaim, iaitu orang yang berbeza pula kali ini. Jadi saya nak tanya beberapa soalan. So, soalan yang pertama, adakah anda hanya terlibat dalam satu sukan sejak kecil? Tidak, sejak kecil sebelum saya terlibat dengan sukan olahraga, saya juga terlibat dengan sukan hoki. Oh, hoki. Yang kedua, pernahkah anda mencuba pelbagai sukan sebelum memilih sukan utama? Ya, saya bermain sukan hoki, badminton, and then baru saya pilih kepada olahraga. Banyak. Okay, yang last sekali saya tanya, umur berapa anda mula fokus kepada satu sukan? Saya mula fokus dalam bidang olahraga pada umur saya 13 tahun. 3 tahun. Kalau begitu, itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, kembali lagi dalam segmen yang terakhir. Okey Zaim, saya nak tanya 3 soalan lah. Yang pertama, berapa jam sehari Zaim training?
Saya training sehari 2 jam dalam satu sesi. So sesi saya hanya satu kali sesi saja. Okey, bagus. Yang kedua, semasa kecil, adakah Zaim bermain sukan untuk keseronokan atau tumpu kepada spesifik terus? Waktu kecil saya memang main untuk keseronokan, kita pergi game pukul lawan kawan saja. Okey. Yang last sekali, adakah Zaim menerima maklum balas daripada coach atau orang-orang lain? Saya banyak menerima maklum balas daripada coach. Okey. Itu saja interview kita hari ini. Terima kasih.